Assalamualaikum and welcome back to my channel. Baru-baru ni kecoh tentang Global Sumut Flotilla. Kali ni aku nak bawakan kesinambungan dia. Selepas Sumut Flotilla tumbang, cerita tak berhenti. Dia jadi lebih besar, lebih luas dan lebih dalam. Kita mulakan dengan recap sedikit. Sumut Flotilla atau nama penuh dia Global Sumut Flotilla dilancarkan pada tahun 2025. Nama dia pun dah agak unik. Sumut. Sumut ni datang daripada bahasa Arab. Maksud dia ketabahan, kekuatan untuk bertahan. So, kapal-kapal ni berlayar dengan satu misi jelas. Hantar bantuan makanan, hantar mesej, pecahkan sekatan laut Gaza. Ada doktor, ada wartawan, ada aktivis, ada orang biasa yang tinggalkan keluarga mereka untuk satu tujuan. Gaza mesti hidup. Tapi kita semua tahu apa yang jadi. Satu persatu kapal dipintas oleh tentera laut Israel. Ada yang ditahan, ada yang diserang, ada yang langsung tak sempat sampai. Dunia tengok detik tu dengan rasa marah, dengan rasa kecewa. Tapi dalam masa yang sama, ada juga yang melihat dengan rasa kagum. Kagum sebab ada manusia sanggup ambil risiko ni. Tapi bila Sumut Flotilla ni habis ditumpaskan, ramai orang tanya, dah habis ke? Tamat dekat sini je ke? Jawapan dia, tidak. Tidak. Perjuangan ni bukan cerita satu episod. Bila satu layar jatuh, akan ada layar lain yang bangkit. Dan di sinilah muncul dua nama besar, Freedom Flotilla dan juga Thousand Metlins to Gaza. Freedom Flotilla bukan nama baru. Kalau korang ingat, sejak tahun 2010, dunia dah kenal dia. Masa tu, kapal Mavi Marmarah jadi headline seluruh dunia. Tentera laut Israel naik kapal tu, berlaku pergelutan, aktivis ditembak, ada yang gugur syahid. Sejak hari tu, Freedom Flotilla jadi simbol global. Setiap tahun, setiap dekad, mereka cuba lagi, tak pernah serik. Dan selepas Sumut Flotilla, mereka kembali dengan semangat baru, sambung obor perjuangan. Yang menarik pula kali ni, muncul satu lagi nama yang agak asing dekat telinga ramai, Thousand Metlins to Gaza. Nama dia unik, penuh simbolik. Metlins ni diambil daripada kisah seorang kanak-kanak, simbol suara generasi kecil Palestin. Thousand Metlins bermaksud ribuan suara anak-anak, ribuan harapan, ribuan jiwa yang tak pernah padam walaupun dunia cuba senyapkan. Gerakan ni lahir sebagai kesinambungan, seolah-olah nak kata, kalau kapal-kapal Sumut tu dirampas, kita lahirkan ribuan kapal lagi. Jadi bayangkan macam satu larian relay. Sumut Flotilla jatuh, baton tu terus diambil oleh Freedom Flotilla dan Thousand Metlins. Dan dari situ, perjuangan ni takkan pernah putus. Sekarang kita zoom in sedikit. Apa beza mereka ni? Sumut Flotilla lebih berfokus kepada menghantar makanan, ubat-ubatan dan juga bekalan asas. Freedom Flotilla pula, dari dulu sampai sekarang memang jelas dengan agenda pecahkan sekatan laut Gaza. Mereka tak kira dapat masuk ataupun tidak ke Gaza. Yang penting, dunia nampak sekatan tu wujud. Thousand Metlins pula lebih kepada kempen kesedaran, suara simbolik, tapi tetap dengan kapal sebenar yang cuba berlayar. Jadi kalau kita tengok, ketiga-tiga ni ada warna masing-masing, ada agenda masing-masing, tapi semuanya menuju ke destinasi yang sama. Gaza kena bebas. Malaysia bukanlah penonton pasif. Dalam Sumut Flotilla sendiri, ada wakil dari negara kita. Mereka naik kapal, mereka tinggalkan keluarga, mereka tahu risiko. Ditangkap, dipenjara, mungkin dicederakan, ataupun mungkin lebih teruk, lebih buruk. Tapi itu tak hentikan langkah mereka. Mereka bawa nama Malaysia, bawa bendera kecil jadi lambang. Kita pun bersama dalam perjuangan ni. Dan walaupun aku tak sebut nama mereka seorang aku tak sebut, tapi cukup kita tahu ada rakyat Malaysia sendiri yang sanggup korbankan keselesaan demi Palestin. Kalau kita bayangkan suasana dalam kapal tu, aku rasa meremang. Ombak besar, angin kuat, malam gelap, jauh dari darat, jauh dari keluarga. Tiba-tiba dikepung kapal perang Israel. Lampu disorot menyilau, suara amaran kedengaran dari corong pembesar suara. Kau boleh bayangkan tak jantung mereka masa tu? Tapi walaupun semua tu berlaku, wajah-wajah daripada Malaysia, wakil Malaysia masih ada dekat situ. Itu bukti perjuangan ni bukan isu Arab semata-mata. Ini isu kemanusiaan, humanity. Sekarang kita patah balik sikit ke sejarah, sebab aku nak kita semua tengok ataupun nampak benang merah dia. Freedom Flotilla bermula dengan Mavi Marmarah 2010, diserang, aktivis mati syahid. Lepas tu mereka cuba lagi 2012,
2015, 2018 setiap kali ditahan. Kemudian ada Women's Boat to Gaza pada 2016, kapal kecil tapi simbolik, dipimpin aktivis wanita seluruh dunia. Lepas tu muncul Sumut Flotilla 2025, dan sekarang pattern tu dipegang oleh Freedom Flotilla ditambah dengan Thousand Matlins. Ini maknanya apa? Maknanya perjuangan ni bukan episod pendek, tapi sebuah siri panjang. Setiap generasi ada kapal mereka sendiri, setiap zaman ada aktivis mereka sendiri. Kalau Freedom Flotilla dulu gegarkan dunia dengan darah di Mevi Marmara, Sumut Flotilla gegarkan dunia dengan keberanian aktivis Asia, dan Thousand Matlins pula gegarkan dengan suara anak-anak kecil sebagai simbol. Semua ni ada warna masing-masing, tapi matlamat tetap sama. Sekatan Gaza ni dah lebih 17 tahun. Orang dalam tu tak boleh keluar masuk ikut suka hati. Makanan ditahan, ubat ditahan, bantuan antarabangsa pun kena tapis. Dan kapal-kapal macam ni jadi satu-satunya cara untuk tunjuk dekat dunia enough is enough. Itu sebab Israel takut dengan kapal macam ni. Dia bukan takut sangat dengan roti ataupun ubat yang dibawa, tapi dia takut dengan spotlight dunia. Bila kapal ni berlayar, wartawan ikut, kamera ikut, media global liput. Dan bila ditahan, orang akan tanya balik, kenapa sampai hari ini Gaza masih disekat? Malaysia punya peranan dalam hal ini memang kecil kalau nak dibandingkan dengan negara besar lain. Tapi kehadiran wakil Malaysia atas kapal tu dah cukup besar maknanya. Dia buktikan suara Palestin tu bukan isu luar negara semata. Dia buktikan umat Islam di Asia Tenggara pun sanggup turun ke medan laut. Dan yang paling penting, dia buktikan semangat ni merentas bangsa, agama dan juga benua. Jadi selepas tumbangnya Sumut Flotilla, apa yang berlaku bukan penamatan. Freedom Flotilla dan juga Thousand Matlins terus hidupkan perjuangan. Dunia masih tunggu kapal seterusnya, layar seterusnya, ombak seterusnya. Israel boleh tawan kapal, boleh rampas layar, boleh ikat aktivis, tapi tak boleh tawan semangat. Dan aku nak akhiri dengan satu refleksi. Laut tu luas, sangat luas. Kapal-kapal yang berlayar mungkin kecil, mungkin rapuh, mungkin penuh risiko. Tapi bila ada manusia yang berani angkat layar dan berlayar ke arah yang betul, kapal sekecil itu pun boleh menggoncang dunia. Dan selagi ada orang yang macam itu, selagi ada jiwa yang sanggup berkata tidak pada penindasan, Gaza takkan pernah sunyi. Itulah kisahnya. Dari Freedom Flotilla ke Sumut Flotilla ke Thousand Matlins, sebuah perjalanan panjang yang penuh darah, penuh air mata, penuh keberanian. Dan Malaysia, walau dengan langkah kecil, tetap ada dalam sejarah besar ini. Perjuangan masih lagi jauh, kapal masih akan terus berlayar. Dan selagi kita terus cerita, selagi kita tak biarkan kisah ini padam, layar itu akan kekal berkibar. Assalamualaikum, saya Ghazali, jumpa the next content. Jangan lupa follow, like, share, komen, hit button notification, and yang paling penting, subscribe untuk tahu lebih lagi, okay? Ciao. Assalamualaikum.